terpilih untuk pergi haji, untuk pergi umrah, perkara pertama yang tuan-tuan kena buat adalah sujud syukur lah. Sujud syukur dulu, tenangkan hati, excited, memang excited, tapi sujud syukur. Sediakan diri dengan baik. Bila dah sebulan lagi nak pergi, fizikal kita kena ready, be prepared. Kalau datang haji, datang umrah pada waktu peak, orang ramai sangat-sangat kan. Memang ramai. Ni sekarang ni dah pukul berapa sekarang? Kita dah pukul 8.35 pagi. Jadi memanglah suasana begini. Tapi pada waktu tengah solat, tengah nak jalan, orang memang ramai. Sekarang ni orang dah balik berehat dah, alhamdulillah kan. Jadi orang ramai. Bila orang ramai, kena be prepared. Prepare betul-betul. Kita punya mental kita jangan cepat koyak. Kenapa ramai sangat orang? Kenapa tak boleh jalan? Benda tu benda biasa di kawasan sini. Sebab tu tuan-puan kena ready betul-betul dengan ramainya orang. Dan kita punya fizikal kita kena sihat, kena jaga kesihatan, kena banyak sikit brisk walk, jalan. Kalau dekat masjid, jalan pusing masjid ke, jalan pergi taman ke, jalanlah mana-mana yang boleh kita jalan. Yang penting feel suasana jalan tu sendiri. Sebab di sini jalan banyak, walaupun untuk hotel dekat, jalan nak pergi pusing masjid, nak pergi solat, nak tolak dengan orang sana sini, ditolak oleh polis dan sebagainya. Fizikal kena kuat, insya-Allah taala. Dan yang dah dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk pergi haji maupun umrah, saya ucapkan tahniah dan moga-moga Allah berikan yang terbaik untuk tuan-puan. Masing-masing ada rezeki masing-masing. Kalau terlambat sikit tak apa, rezeki masing-masing. Dan moga-moga Allah lancarkan semuanya, insya-Allah. Assalamualaikum. Yang nak pergi boleh cari kami di Mursyid Al Haramain Travel Tours.